macam mana kita nak bantu anak hadapi emosi negatif ini dan tingkatkan keyakinan dia. Okey, so saya akan kongsikan dengan anda strategi dan juga contoh praktikal yang ibu bapa boleh lakukan dekat rumah. Yang pertama adalah jangan bandingkan anak dengan orang lain. Setiap anak dia belajar pada kadar yang berbeza. Membandingkan mereka dengan kawan hanya akan buat anak lebih stres. Okey. Yang kedua, gunakan kaedah yang seronok, bukan paksaan kan. Gunakan kaedah seronok, bukan paksaan. Cuba guna permainan membaca. Nyanyi lagu fonik ataupun guna buku bergambar supaya mereka lebih enjoy. Contoh saya bagi contoh. Kita boleh main permainan teka perkataan. Macam mana nak main permainan teka perkataan? Senang aja. Contoh saya akan sebut bunyi. Ibu sebut bunyi, saya jadi ibulah. Ibu sebut bunyi, anak teka perkataannya. Dengar betul-betul. Tengok mulut ibu, dengar betul-betul. Ke, makan. Itu perkataan yang agak panjang sikit lah. Kita boleh bagi, kalau anak baru nak belajar, kita boleh guna perkataan yang perkataan yang lebih pendek. Contohnya macam ani. I. Mami. Betul. Okey. Ataupun kita boleh main bingo membaca. Dalam live yang sebelum ini saya ada kongsikan macam mana nak main bingo membaca. Okey. Yang ketiga adalah beri pujian dan juga galakan kecil. Jangan tunggu anak pandai baru nak puji. So kita kena hargai setiap usaha mereka. Betul tak, Azia? Contohnya, kita kena puji. Wah, hari ni kamu baca satu perkataan baru. Bagusnya. Tepuk tangan. Ataupun selalunya budak-budak diorang suka je high five. High five dengan diorang kan. Okey, so itu kita puji anak, beri pujian. Tak perlu tunggu sampai anak tu dah pandai sangat. Pandai sikit-sikit dia tahu satu atau dua perkara pun dah cukup bagus, puji. Kemudian yang keempat, kita boleh bantu anak untuk mengenal emosi mereka. Kalau anak kecewa, bantu mereka mengenali perasaan itu. Contoh, Mami nampak awak sedih bila baca tadi. Tak apa, kita cuba perlahan-lahan ya. Kita bantu anak untuk mengenal emosi dia tu. Kan okay? Nazila, kita baca, dan yang kelima adalah kita baca bersama anak tanpa tekanan. So, jangan paksa anak baca sendiri dulu. Anak tu dah tak pandai baca, kita suruh dia baca. Jadi, kita mulakan dengan baca bersama. Kita mulakan dengan kita bacakan kepada mereka supaya mereka rasa selamat. Mereka boleh tunjuk huruf atau ikut baca 1-2 perkataan dahulu. Ada tak sesiapa di sini yang pernah cuba salah satu teknik ni? So komen ya kalau pernah.